Hai, Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Firdaus Zon Lelong di sini. Okey, hari ini saya nak share dengan anda berkenaan cara bagaimana untuk anda gunakan smart tool ataupun beberapa tool lah yang disediakan daripada portal Zon Lelong Pro. Okey, so jom. First, pastikan anda dah login dan anda buka pada menu belah kiri ni. Anda cari bahagian smart tool. Okey, pilih smart tool. Okay. So dekat sini ada beberapa kolom lah ataupun tab. Okay, yang pertama adalah untuk kira anggaran loan untuk customer. So anda boleh gunakan home loan ni. Okay, untuk semak ataupun untuk buat anggaran lah kadar kelayakan loan. Okay. So nombor 2 ada bahagian untuk kelayakan. So anda kata anda nak ataupun ada customer lah. Okay, katakan anda ada customer yang minta anda tolong semakkan kelayakan pinjaman dia berdasarkan komitmen sedia ada ataupun nak tahulah berapa harga bulanan yang perlu dia bayarlah. Okey, anda boleh gunakan kalkulator kelayakan loan dekat sinilah. Okey. So seterusnya ada bahagian kos guaman. So anda klik kos guaman, katakan customer dia nak beli rumah lelong dengan harga berapa dan mereka tanya berapa kadar kos ataupun berapa kos yang mereka perlu sediakan untuk bayar kepada lawyer. So anda boleh masukkan dekat sinilah. Okey, ada bahagian berkenaan kos guaman. Dan seterusnya adalah bahagian dokumen. Okey. So dekat sini adalah bahagian dokumen yang mana anda boleh download bahagian dokumen ni untuk sebagai rujukan. So sama dengan apa yang ada dekat bahagian download ni lah. Okey, cuma dia akan ada akses yang limited terhad kepada anda punya keahlian sahaja. Okey. Dan seterusnya ada bahagian surat kuasa. So untuk surat kuasa ni saya akan sharekan dengan lebih detail sebab ini adalah tool yang insyaAllah antara yang advance yang saya sediakan untuk bantu memudahkan anda menyediakan surat wakil bagi pihak customer. Okey, yang mana kita boleh sediakan secara digital sahaja. So untuk yang ni saya akan kongsikan nanti. Cuma yang ni secara ringkas yang saya nak sampaikan ada 4 kolom khas yang anda boleh manfaatkanlah supaya anda boleh bantu customer untuk semak kelayakan loan ataupun buat anggaran berapa kadar loan ataupun pinjaman yang customer perlu bayar mengikut harga rumah yang customer nak beli. Okay? So itu saja secara ringkas. Jadi saya akan sambung ataupun anda boleh tonton video yang seterusnya. So jumpa lagi pada next video. Seperti biasa, ZL Pro, kita kuasai sistem, kita gandakan hasil.